Wow, beli kereta free drone? Nama BYD memang tak asing lagi dalam pasaran EV di Malaysia. Jadi sekarang ni saya berada di BYD Auto dekat Auto Shanghai 2025. Jom kita tengok model apa yang ada dekat sini. Yang pertama, saya spot BYD Seagull aka burung camar. Bodi dia kecil macam Azia. Bahagian interior dia agak simple dengan kerusi fully leather. Kalau datang Malaysia, boleh jadi Seagull Rahmah tak? Next, kita tengok BYD Seal 07 DMI, PHEV sedan dengan generasi kelima DM teknologi. DMI stand untuk Dual Mode Intelligent. Ia fokus pada penjimatan bahan api. Rupa sama dengan BYD Seal, cuma grill sahaja berbeza. Dalam dia pun nampak gorgeous. Infotainment screen 15.6 inci dan kerusi pun ada heating dan cooling features. And dekat sini banyak teknologi BYD yang kita boleh tengok. DE4 platform, dual mode intelligent dan smart in-car drone system collab dengan DJI. Siap built-in drone lagi. Memang menarik. Teknologi makin hebat, tapi kalau harga masuk akal, tak mustahil jadi pilihan ramai. Stay tune untuk lagi banyak konten.